Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, bersebelahan dengan TRX tuan-tuan. Jom saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak pergi kepada level ataupun tingkat 1. Di situ ada emas 999, gold bar, dinar, dia ada juga dalam bentuk perak, dirham dan juga silver bar serta barang-barang kemas. Jadi di Menara Public Gold ni tuan-tuan boleh beli emas 999, emas 916 dan juga perak. Dan di sini tuan-tuan kalau tuan-tuan nak jual emas pun boleh di Menara Public Gold di level 1. Jom kita tengok step by step prosedur untuk kita sampai ke tingkat 1. Jom. Jadi ini muka depan Menara Public Gold. Dia dikawal selia oleh polis bantuan Public Gold. Jadi ni muka depan dia, muka depan Menara Public Gold. Jom masuk dalam. Di sini ada Public Gold ATM. Ni saiz kecil lah, saiz kecil. Saiz besar ada di sana. Jadi sebelum kita naik atas, kita perlu register dulu di kaunter ini. Konten bila-bila. Buka dah atas tak? 1. Public sih 34. 9.30. Terima kasih. Jadi kita register sini dan kita terus boleh tengok seterusnya. Ni ATM yang kedua. Masih dalam selenggara. Jom kita naik ke level 1. Jadi tuan-tuan dia ada 4 lift. 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Jom naik. Tekan sahaja di level 1. Jadi untuk level 1 ni tempat untuk kita beli emas, jual emas. Dan kalau kita nak simpan emas, kita nak simpan emas, dia ada di tingkat 4 iaitu public safe. Jadi tuan-tuan boleh sewa satu box, ada box kecil, box sederhana dan juga box besar yang ada harga tertentu lah. Jom kita pergi ke level 1. Ini keadaan dia, alhamdulillah. Kita akan masuk ke level 1. Di sini ada gold bar, dinar yang tuan-tuan nak. Ni tangan tak sampai. Dia punya besar. Satu jari dia kecil lah. Tak pegang ni. Dia nak petik tak sampai. Betul lah, betul lah. Panas tu. Okey, baik, terima kasih. Jadi kita register kat sini satu. Jadi inilah Menara Public Gold level 1. Jom kita tour dulu, kita tengok keliling. Jadi tuan-tuan, di sebelah sini dia ada Public Gold dan dia ada barang kemas kat sini. Tengok. Ini barang-barang kemas. Desain-desain yang rare. Ada naga atas. Dan di bawahnya adalah kilobar. 1 kilogram. 1000 gram. Itu 1000 gram. Ini 250 gram. Yang itu adalah 100 gram. Jom kita tengok di sebelah wing kiri. Tadi dia ada barang kemas tuan-tuan. Jadi Public Gold bukan sekadar jual gold bar ataupun dinar. Dia jual juga barang-barang kemas macam ni. Jom kita tengok koleksi-koleksi barang kemas. Ada emas yang 999 dan juga ada juga emas yang 916 tuan-tuan. Emas 916. Pelbagai desain. Anda kata tuan-tuan nak bagi hadiah kepada mak, ayah, mak ataupun kakak ataupun kepada pasangan, boleh datang ke Menara Public Gold tuan-tuan. Okey, ni cincin. Bahagian cincin. Okey, di sini bahagian untuk gold bar. Gold bar dia ada 2 desain lah tuan-tuan. Satu dalam bentuk Thai folk macam ni.
Daripada yang paling kecil adalah 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Untuk dalam bentuk bunga emas macam ni. Itu 5 gram, yang tu 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Dari segi dinar pula dia ada yang paling kecil 1/4 dinar, setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Untuk gold bar dan silver bar ada 1000 gram dan juga 1000 gram untuk emas, 1000 gram untuk silver. Jadi kalau yang besar sikit ni silver, dia ni 5 kilo. 5 kilo. Okey, jom kita pergi ke tempat lain. Ni untuk item-item emas 1 gram tuan-tuan. Pelbagai design 1 gram. Jadi semua ni boleh dijadikan collection. Tuan-tuan nak bagi hadiah pun boleh, nak jadikan collection untuk diri tuan-tuan pun boleh. Nak simpan emas ni untuk anak tuan-tuan pun boleh. Pelbagai design. Yang tu bulan dalam Islam, 9 bulan dalam Islam. Ni design masjid. Ni design buah-buahan ataupun tradisi di Malaysia. Buah rambutan, buah durian, manggis, nasi lemak, roti canai dan sebagainya. Jom. Ada satu lagi bahagian untuk Marvel tuan-tuan. Marvel ni tengok. Ataupun kartun-kartun dari luar negara. Ni pun boleh dijadikan sebagai koleksi tuan-tuan. Okey, bagi sesiapa yang berminat dalam bentuk pendant, gold bar dinar tuan-tuan tu boleh letak dalam pendant macam ni. Emas-emas tuan-tuan boleh letak dalam bentuk macam ni untuk jadikan rantai ataupun gelang tuan-tuan. Jadi ini adalah Aurora 0.5 gram. Ini design-design yang rare lah. Design-design yang cantik sesuai untuk jadikan collection ataupun hadiah kepada anak-anak tuan-tuan dan rakan-rakan tuan-tuan. Ini dalam bentuk Hello Kitty, Mickey Mouse, Harry. Ni okey, ni Mickey Mouse. Okey, ni Tom and Jerry, Spiderman, Deadpool, Joker. Yang ni design salam Aidilfitri, tapi dalam bentuk Batman dan juga Superman. Okey, jom. Lagi ni dalam bentuk Wonder Woman, Batman, Superman. Ni Black Adam dan sebagainya. Jom teman-teman, kita pergi. Ini adalah untuk gelang pelbagai saiz, saiz besar, saiz kecil, semua ada tuan-tuan. Ni emas 916. Sebelah sini emas 916. Jom kita pergi tengok di sebelah sana, dia ada 999. Emas 999. Jadi emas ni untuk barang kemas tuan-tuan, bukan sahaja 916, dia ada 999 juga. Jom kita tengok. Okey, sebelah sini adalah emas 999. 999. Tengok. 999 jewelry. Jadi sini pun adalah emas 999 tuan-tuan. Jadi jangan kita kata oh sekarang emas perhiasan hanya emas 916 tak, tapi dalam 999 pun ada. Jom. Ni new collection. Ni kalau kita tengok ketulinan dia 9. Ini tengok tak nampak. 999 juga nampak. Cincin 999 nampak. Sini semua emas 999 semua sini. Okey, semua kat sini 999. Yang barang kemas kat sana adalah 916. Kebanyakan 916 lah kat sana. Cuma kat sini semua 999. Jadi tuan-puan nak bagi ni subang. Subang kepada anak-anak tuan-puan, kepada isteri, boleh dapatkan collection di sini. Jom kita tengok next. Jadi tuan-tuan, anda kata tuan-tuan dah beli emas dalam account gap kan? Dalam account gap public gold, kita boleh keluarkan emas daripada account gap tu dalam bentuk gold bar, dalam bentuk barang kemas macam ni. Tak perlu bayar duit lain. Maksudnya tuan-tuan simpan sahaja daripada account gap tu, dan tuan-tuan boleh keluarkan fizikal di sini. Jom tengok lagi collection. Satu-satulah. Okey. Jom last but not least. Itu adalah counter public gold.
di Menara Public Gold, anda kata tuan nak jual emas. Nak jual emas, barang kemas, gelang, rantai, cincinnya patah, kemek, bengkok dan sebagainya, tuan boleh bawa emas saja ke sini. Nanti dia akan test ketulinan, dia akan cek berat emas dan dia akan bagi tahu harga lah berapa yang tuan akan dapat. Dan duit tersebut akan dibayar pada hari yang sama. Kalau tuan buat urusan sebelum pukul 12 tengah hari, maksudnya tengah hari tuan buat, dalam pukul 1 lebih tu dah masuk dah duit. Kalau tuan selesaikan urusan tu dalam pukul 4 petang, dalam pukul 5 lebih, duit dah masuk ke dalam akaun bank tuan-tuan. Dan dia kata tuan nak beli emas, nak jual emas, boleh saja datang ke Menara Public Gold. Dan anda kata tuan nak bimbingan daripada saya, boleh kontak saya pada nombor 01994049964. Muhammad Amirullah bin Ma'zuki sedia untuk bagi bimbingan percuma kepada anda. Assalamualaikum.